macam mana sesebuah company itu boleh masuk ke bursa saham? Oh, very good question. So, untuk sesebuah syarikat masuk ke bursa saham, mereka kena meraihkan keuntungan yang mencecah, I think, berjuta-juta. Mungkin 1 atau 2 juta. Dia kena ada track record untuk 2-3 tahun. So, selepas itu, dia orang boleh masuk bursa saham. Okey, katakanlah businessman, kenapa dia perlu masuk bursa saham? Okay. So, untuk bisnes berkembang, andaikan kalau you guys, contoh guys, you guys penulis buku dan you guys ada penerbit buku. So, sekarang ni, you dah nampak duit masuk. So, kadang-kadang kalau kita nak memperkembangkan kita punya bisnes, nak buat ads, nak dapat lebih banyak penulis, nak masuk dalam pesta buku, ini memerlukan modal. So, apabila modal diinjek dalam sesebuah syarikat, apa yang mereka akan buat? Mereka akan menggunakan modal ini untuk memperkembangkan bisnes. Okay. So, tu bagi kelebihan berlipat kali ganda lagi. Betul. Duit lah. So, apabila mereka jual saham di bursa, ini membolehkan duit dari pelabur-pelabur masuk ke dalam syarikat. Dan apabila duit ini masuk dalam syarikat, ini membolehkan duit yang masuk dalam syarikat dilabur dalam memperkembangkan bisnes.